Satu sesi taklimat khas oleh Kementerian Komunikasi akan diadakan kepada pengamal media serta unit komunikasi korporat agensi kerajaan berhubung tata cara penggunaan jalur gemilang dan lambang rasmi negara. Menterinya, Datuk Fahmi Fadzil berkata, tindakan itu susulan insiden sebuah akhbar tempatan baru-baru ini didakwa memaparkan jalur gemilang dalam bentuk tidak tepat sekaligus mencetuskan kritikan dalam kalangan masyarakat dan pengguna media sosial. Walaupun siasatan isu ini masih dijalankan Kementerian Dalam Negeri, PDRM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, kita perlu mengambil pendekatan proaktif untuk menganjurkan sesi taklimat khas kepada pemain industri. Mungkin dalam tempoh 2 minggu kita akan anjurkan sesi ini untuk rakan-rakan media dan juga unit komunikasi korporat di institusi pengajian tinggi awam serta agensi-agensi kerajaan. Kita mahu memastikan bahawa insiden seperti ini tidak berulang, katanya dalam sidang media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Kementerian Komunikasi semalam. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Akmal Saleh menerusi satu hantaran di Facebook memberi reaksinya. Kalau dah tua bangka dan dah jadi pengamal media, masih lagi tidak tahu bendera Malaysia, lebih baik jangan jadi warga negara Malaysia. Bukan taklimat yang diperlukan tetapi gubal undang-undang dan kenakan tindakan yang berat kepada mereka yang masih lagi tidak tahu menghormati negara ini, wahai Menteri. Mendidik melalui undang-undang pasti mereka akan ingat sampai bila-bila. Simple, katanya dalam hantaran itu.